Abdul Wadud sudah murtad. Dan cepat-cepat mereka ambil dia, bawa pergi ke Amerika, train dia, bagi dia jadi padri. Dan kemudian dia hantar balik dia mai ke Sumatera, dia memurtadkan berapa ramai orang di tempat kampung dia, kampung asal dia. Subhanallah tuan-tuan, boleh jadi macam tu. Contoh terdekat dengan kita, tuan-tuan pernah dengar nama Profesor Hamka? Oh, masyhur Profesor Hamka di Indonesia. Profesor Hamka di Indonesia, Hamka ni short form, nama dia Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Haji Abdul Malik HAM, KA tu Karim Amrullah nama bapa dia. Dia ambil tu jadi Hamka. Macam dia panggil Ustaz Samsuri USA, lagi kasar. USA dia bawa. Kan? Ustaz Samsuri Ahmad USA. Dia Hamka. Hamka ni orang hebat tuan-tuan. Bukan dia hebat, bapa dia pun hebat. Yang kata Karim Amrullah ni, bapa dia ni orang hebat. Lulusan Universiti Al-Azhar zaman tu. Zaman tahun awal 1920-an. Sudah masuk Al-Azhar University dan sudah grad daripada Al-Azhar University dan mendapat ijazah doktor kehormat daripada Universiti Al-Azhar. Ini bapa kepada Profesor Hamka yang kata nama dia Karim Amrullah. Dia ni kiai besar di Indonesia, di Sumatera. Dia kiai, pak kiai besar, dia alim besar di Indonesia. Anak dia ni Hamka. Hamka ni pun bukan kecil anak tuan-tuan. Hamka ni pun dia ketua MUI yang pertama, MUI Majlis Ulama Indonesia. Dia ketua yang pertama, orang yang pertama menjadi ketua MUI di Indonesia. Hebat. Yang kata Hamka tuan-tuan, dia kuliah subuh dia di masjid ni. Sebelum start dia nasyid lagu Panggilan Jihad. Tuan-tuan pernah dengar? Oi, balik lagi masuk YouTube type Panggilan Jihad Hamka. Tuan-tuan dengar, hak ni duk dengar selalu, tak tahu kata kena mengenal dengan Hamka. Yes. Panggilan Jihad ni dia suruh jemaah yang main nak mengaji kat dia ni nasyid lagu tu dulu. Tuan-tuan tengok apa dia tu lirik nasyid yang kata Panggilan Jihad itu. Semangat tuan-tuan. Dia orang macam tu. Dia kata kalau hang tak berani nak bercakap tentang soal perjuangan dan sebagainya, pakai kain kapan. Jenis macam tu. Dia tak heran Presiden Indonesia nak suruh dia pergi buat apa ke apa yang tak kena dengan hati dia, sorry, dia tak pergi. Hamka ni orang yang very principle, orang yang sangat berprinsip, pegang prinsip cukup kuat. Tuan-tuan, dia ada adik seorang nama Abdul Wadud. Adik dia ni nama Abdul Wadud Karim Amrullah. Adik dia. Mereka sama-sama dibela oleh bapa dia yang kata kiai besar ni, yang kata Karim Amrullah kiai besar ni, belah mereka, belah Hamka dengan adik dia Abdul Wadud. Cuma Hamka ni umur 19 dia dah keluar daripada Indonesia, dia pergi merantau cari ilmu. Adik dia ni yang kata Abdul Wadud ni duduk dengan bapa dia sehingga bapa dia meninggal dunia. Dia duduk dengan bapa dia, dia dididik dan ditarbiah oleh bapa dia, satu ulama besar di Indonesia. Dan bapa dia mati di pangkuan dia, dia talkinkan bapa dia la ilaha illallah. Dia talkinkan bapa dia waktu bapa dia mati. Bila bapa dia mati, ini apa yang berlaku kepada adik Profesor Dr. Hamka. Bila bapa dia mati, dia pula merantau tinggal Indonesia. Dia keluar daripada Indonesia, dia pergi sampai ke Belanda, dia pergi sampai ke Amerika Selatan, dia pergi sampai Afrika, dia pergi sampai Amerika, sampai USA. Dia duduk di San Francisco. Jatuh cinta dengan anak duta besar Indonesia di sana. Tapi cinta dia terhalang. Pak duta tak mau ke dia, tak berkenan, jadi tak bagi dia terus bercinta dengan anak Pak duta. Dia frustrated, dia kecewa kerana cinta terhalang. Dia pergi menikah dengan satu perempuan orang putih, perempuan tua, anak dah 2 dan 4 dah, dia pergi menikah dengan tu. Kecewa dia pasal. Tapi menikah tu tak tahan lama, akhirnya dia bercerai. Lepas bercerai, dia jadi merapuh. Dia pergi menikah dengan satu perempuan Amerika seorang lagi pula. Perempuan ni mak pak campur Indonesia dengan Amerika, tapi agama Kristian. Dia pergi kahwin dengan kawan tu masuk Islam. Akhirnya dapat 3 orang anak. Tak lama lepas tu dia balik daripada US, daripada United States, dia balik ke Sumatera. Bila dia sampai di kampung, bini dia ni murtad, balik kepada agama Kristian.
Bini dia ajak dia kata no way, tak boleh. Dia kata aku tak mau masa tu. Tapi akhirnya duk fikir sayang ke bini dengan sayang ke anak, dia murtad. Na'udzubillahi min zalik. Adik Profesor Hamka yang dididik dan dibesarkan oleh bapa dia, satu kiai besar di Indonesia, akhirnya murtad. Abdul Wadud sudah murtad. Dan cepat-cepat dia ambil dia, bawa pergi ke Amerika, train dia, bagi dia jadi padri. Dan kemudian dihantar balik dia mai ke Sumatera, dia memurtadkan berapa ramai orang di tempat kampung dia, kampung asal dia. Subhanallah tuan-tuan. Boleh jadi macam tu. Boleh jadi macam tu. Akhirnya apa jadi? Berlaku satu kes, puak misioneri ini telah murtadkan satu budak yang mengaji di pesantren, di sekolah Arab, sehingga membangkitkan kemarahan orang Islam di Indonesia. Cepat-cepat Abdul Wadud ni lari balik ke Amerika. Dan pada tahun 2012 dia mati di Amerika dalam keadaan beragama Kristian.